Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat, musyahidin, musyahidat dimanapun berada. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam pernah bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini dituangkan di dalam Al-Quranul Karim. Ya Allah, mereka yang mengikutiku, mereka adalah bagian dariku, dan mereka yang membangkang, mereka yang bermaksiat, mereka yang mengingkariku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan Nabi Isa alaihi salatu wassalam pernah bermunajat kepada Allah. Ya Allah, jika Engkau menyiksa mereka, mereka adalah hamba-hambamu, maksudnya adalah kaum beliau, pengikut beliau, atau umat beliau. Dan jika Engkau mengampuni, sesungguhnya Engkau Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ketika membaca dua ayat ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercucuran air mata. Beliau menangis meneteskan air mata, sampai Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk turun menjumpai beliau. Ya Rasulullah, apa gerangan yang membuat Tuhan menangis? Beliau menjawab, nasib umatku di akhirat nanti, wahai Jibril. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan hal ini kepada Allah, yang tentunya Allah Maha mengetahui. Kemudian Allah menjawab, aku yang akan memberikan syafaat kepada umatmu kelak di hari akhir, wahai Muhammad, dan aku yang akan menanggung urusanmu. Ikhwanal muslimin, musyahidin, musyahidat, rahimakumullah. Sayyidah Aisyah pernah satu kali wajah beliau seperti orang yang gelisah. Rasulullah pun mendoakan beliau, wahai Aisyah, mudah-mudahan Allah mengampuni dosamu yang sudah berlalu, dosamu yang sekarang, dan dosa-dosamu yang akan datang. Wajah beliau berubah, berseri-seri dan tersenyum, dan beliau meletakkan kepala beliau yang mulia di atas pangkuan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah bertanya, senangkah, bahagiakah engkau wahai Aisyah? Bagaimana saya tidak akan bahagia ya Rasulullah? Tuhan sendiri yang memohonkan ampun kepada Allah untuk saya. Rasulullah menjawab, walladzi nafsi biyadih, demi Allah, saya memohon ampun kepada Allah untuk umat saya sampai hari kiamat nanti, setiap saya selesai sholat. Ikhwanal muslimin, betapa besar cinta Rasulullah kepada kita. Mari kita sambut cinta beliau dengan menghidupkan sunnah-sunnah beliau dan memperbanyak sholawat kepada beliau. Mudah-mudahan bermanfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.